Cepat geng buat O. Dah O. Dah pakai tu dah. O pula. Gorgeous. Hello friend. Hai. Sana. Awak kat sini. My water. Thank you, ma'am. Yay. Wah, tiga. Udah gram sudah. Udah gram. Dengan air tu. Dia saya. Dia putus saya. Aku dah tunjuk dah. Tunjuk arah tu nampak lagi. Sama sini. Apa ni? Mana? Apa ni? Ada. Penat. Aku kat atas dia penat. Penat dengan bonda. Kami baru habis makan dekat sini. Ain. Kenapa begitu? Record ke? Nah. Boleh tak? Jam pun tu. boleh? Tak pasal banyak je baik. Beg 3,000. Hai guys, sekarang kita dekat Danda Baik Riverside. Sebab dekat je dengan kopi ladang tadi. And nak tengok tak? Dia macam a bit cantik lah. Kita orang sewa satu chalet dekat tepi sungai ni. Tapi kita hanya dibenarkan masuk pukul 1 onward. So kita sampai awal dalam pukul 9.30. So dia bagi kita macam duduk dekat satu pondok je. Sebab kita orang nak mandi sungai dulu. Mandi sungai kat sini. Alright. So ni sungai. And then ni kita orang punya chalet je lagi. Tapi dia tak bagi masuk lagi sebab dia tak bersihkan lagi. Tukar baju dah ke? Nak? Ambil gambar. Oh, tengok ni. Barang-barang yang kita bawa. Kita orang ada bawa makanan. Bags. Air acak. Air masak. Lagi? Makanan. Banyaknya makanan. Ada bantal. In case. Okay, macam banyak ah. So, rumah yang kami akan duduk is rumah Kelisa. Sekejap. Okay, Kelisa. Alright. So ni dia tak bersihkan lagi. So sebab tu kita orang boleh check in pukul 1. Dia ada sinki. Dia ada tempat bakar-bakar with a view. Yes. Mantap. Kita ada kawan-kawan. Lagi 2 orang pergi 3 orang lagi pergi toilet. Macam mana? Macam mana? Lagi sekali? Ya Allah, tu dah gitar wak. Gemaknya wak. Lah tak awak topi. Tapi tak apa. Tengok ni kawan kita dah ada dekat dalam. Sabar. Hi friend. Dugong. Jom. Okay. Dah ke? Nak try pergi tu jap. Pergi mana? Pergi tanya boleh masuk ke tak? Okey, tu kita buat bibimbap. Are you guys ready for bibimbap? Ready? Tak, dia kena jauh sikit. Lepas tu video ke apa? Takat gambar ke video? Ni video. Okey, video dulu. Cantik. Saya nak juga. Video lah. Anda dekat video tu. Nampak background punya. Nampak. Nampak guru sikit.
Okay. Dah. Tak ada hilang nanti. Ya. Gambar. Yang bijak itu apa? Record lah kat sini. Okay, kita unloading barang-barang. Okay. Berat. So itu bilik kita. Kecil je, but nice. Kenapa? Record priority. Arang gigi dia. Tak luar weh. Yeah. Ayam. Wah, boleh je. Anak tepi. Belum, petang. Sejuk dah. Sekejap, duduk sini sekejap, kita orang nak angkat barang. Angkat lagi. Dah bila? Nak buka ke tak? Nak buka meja tak? Kam. Tengok Nabila. Mana? Kita pakai kasut lah sini. Miau. Tak payah. Letak kat sini je. Dah? Macam dia mop je kan? Okay, semua take note. Tu? Pintu tu. Kalau toilet situ, kat luar. Kat bawah. Ya, tengok mana yang hasil loading. Hasil loading. Ni receiving kita. Mana lampu? Lampu kat luar ke? Dalam. Receiving Hasil loading. Okay guys, kita nak ready for our lunch. Kita orang dah siap-siap tukar baju. Okay, semua orang tengok dari sini. Konten. Tu tangan Nadila. Macam ambil sini. Sure. Bukan. Wah. Yeay. Tak je semua. Tak ada banyak. Yes. Wow. Nasi kan semua kan? Wow. Semua orang pun macam mamak. Okay. Gigi saya mana tak kuat dah. Dah. Cukup. Dah. Sikit je kau. Okey. Pedal lidah aku. Semua Semua. Siap. Bau dia dah. Macam apa? Sikit kan? Okey. Dengar telinga aku. Okey tak apa. Ni tak nampak kan? Okay. 1, 2, 3. Dah. So hi everyone. Tadi kita dah berehat. Sekarang kita dah ready for dinner. Kita nak masak ikan bakar garam. Okay, chef by Dalila. Hello. And then chef tengah menanti queue nak bakar daging-dagingnya. Alright, kita letak dalam box ni. Okay, ni ada daging korban, daging kambing. Ini telur untuk esok, sausage. Okay, semua ambil queue. Sebab sekarang kita tengah bakar ayam. Okay, pembakar ayam. Fire starter, Nabila dan Cari kayu. Dah, tolong dah. Kita go dah. Kejap je. Tolak. It's raining. All my friends are here.
tim fire starter cakap kita punya arang RM2 kedai Eco tak function je. So kita ambil stok kayu api. Okay, stok kayu api. Semoga cukup untuk bakar semua-semua binatang yang kita ada. Okay, kita orang dah siap bakar-bakar semua. Sekarang kita tengah plating. Kita tengah plating kan Syaf kan? Yeah. Plating. Okay, so ni kita punya ayam. Okay, harap korang nampak lah. Okay, so tak nampak. Ini kita punya daging korban. Yeah. Ini kita punya ikan garam. Air oren dah habis Boleh dah habis. Okay, mantap. Okay, and then kat dalam ni, ya Allah, macam dark web. Macam dark web. Sekejap. Sekejap. Berapa tu? Ni dah 2. Okay, nampak. Okay. Baca dulu. Okay, ni kita tengah buat kopi. Tak dapat bang? Panjang je. Okay. Gigi boleh? Macam ni. Gigi aku. Ya, tak ada nak. Ya, kopi. Satu lagi. Lima. Nak 5. Tambah 1. Satu lagi nak gigi ni. Bagi gigi aku. Guna gigi Ana. Oi, sendok ah. Sendok. Nampak so eksklusif. Eksklusif. Sendok Eco. Espresso. Hanen. Hanen. Hai, betul sendok. Lekat. Kena Kan dia masak luar. Dah panas sangat. Nanti panas sangat kau. Lucu ni. Cukup lah kambing. Oh yo, walau tarik kau senduk. Sekali. Dah sikit. Dah. Kamera ni. Cepat geng buat Dah dah pakai telekong. Oh pula. Suara dia macam-macam. Okey bang. Dah. Kita nak makan. Siap-siap. Simpan. Dalam tu dulu Kamus. Jom ikut pergi tengok Syaf masak daging. Last batch of daging korban is nampak ke? Macam thank you Syaf. Bye, thanks. Okay. Okay, set up. Lighting girl. Air mana? Mana tak? Tisu basah. Okay, sekarang dah habis makan. Tapi makanan tak habis lagi. Hana, kenapa tak makan? Oh, semua orang dah kenyang. kenyang dah. Dah kenyang, okay. Morning fellas, it's day 2. Morning, kami dah siap nak turun. Bye. Kita orang tengah merenangi
jalan-jalan. Ya, masih kasar. Jalan-jalan ini jalan-jalan ini. Jangan. Sebab rumah kita orang ada kedai makan. Tengok ni kedai makan. Macam segan nak mandi-manda. Jadi kita pergi ambil pot lain. Pot kita kat situ. Situ pot tu. Cok. Yang bawah yang mana tu, bawah dia tempat piknik, piknik dia duduk. Atas bilik, tapi atas bilik dia tak ada bilik air. Kau nak survey kan? Yang ni bilik air dia dekat luar kan? Mana sini? Ni dekat bilik air public mana tu? Info korang tadi kat mana? Saya je buat info. Alawi, aku. Macam nak ni. Boya. Ni harapan je. Boleh pasal ni. Tak mau. Ayo. Lalu sana. Sana. Okey ke? Lalu jom tu. Dah habis ke? Kita pakai yung. Aja tu budak. Awal lagi sente. Kau ni pagi tanya dia. Oh tadi susah. Oh. Kita orang dah habis lepak. Ini nasi lemak. Beli nasi lemak. Skor. Girls. Oh, licin ayam. Kami sedang berjalan tak tahu berapa ratus meter untuk pergi membeli nasi lemak. Okey. So, kami di belakang tadi. Dekat depan kami ada segerombolan lagi. Segerombolan lagi. Kereta. Sini. Kereta kawan-kawan. Okey, kita dah sampai dekat kedai nasi lemak. Jauh je. Ada dalam 1 kilometer kita orang jalan. Kan? Ada dalam berapa kilometer kita jalan? 500 meter ke atas. Buat masjid 500 meter. Pakcik ni tengok kanan lah. Kiri ke? Depan. Kanan. Kena nawa. Mantap. Ada QR. Okay. Baik. Belakang kubur. Dapat dah.
Kita boleh jalan dalam lah nanti. Lepas tu ikut lalu tu. Yang baik tadi. Lalu apa tu? Gigantes kan? Betul tak? Kan? Nampak tak road tadi? Ish. Nampak angin tak? Bukan. Tentang. Nak makan curry pop. Di sini ada sungai tu. Oh. Air kata dia Ayo sabar ayo. Macam tak ada kampung. Lapar. Jalan kampung. Jangan kampung. kundang. Apa tu? Kundang ke gendang? Sri Kundang. Ada kedai makan lah. Ada pun sedikit pokok. Betul. Devi. Nabila. Kenapa tu? Nak apa? Tak ada apa. Nanti laut. Saya laut. Nak bawa. Alhamdulillah sabar. Hello, kita dekat Kat situ. jabatan. Nak pergi. Ni Ayu, ni Nabila. Nah, stop kan? Rapat kasi rapat. Ya Allah. Tengok lu. Okay, hi guys. Hai guys. Sekarang kami dekat Bentong sebab diorang ni nak makan durian. Tapi kita makan ni dulu. Ramli. Kita orang dah balik daripada Janda Baik. Thank you Janda Baik for the memory. Okay, so sekarang ni saya nak transfer gambar ke Hana. Okay, bye. Alright guys, thank you for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe guys. And click for more videos.